23 Februari 2020, Sheraton Hotel, PJ. Inilah tempat di mana sebuah kerajaan yang dilantik oleh rakyat secara sah dijatuhkan oleh beberapa ahli politik yang tak bertanggungjawab. Pada tahun 2018, Barisan Nasional tumbang for the first time in history selepas 60 tahun. Pakatan Harapan naik, and at the center of it was Tun Dr. Mahathir Mohamad, seorang tokoh lama yang kembali memimpin dengan harapan baru. Fast forward 2 tahun selepas itu, ahli politik daripada PAS, UMNO, Bersatu dan juga geng Azmin Ali berkumpul di sebuah hotel di Petaling Jaya. Dalam bilik besar tu, sebuah pakatan yang sulit dibentuk. It will forever be known as Langkah Sheraton ataupun the Sheraton Move. The next day, Tun Dr. Mahathir Mohamad, who was supposed to peacefully hand over the premiership to Dato' Anwar Ibrahim, letak jawatan. Sesetengah pakar-pakar mengatakan beliau letak jawatan sebab beliau nak tengok siapa yang on his side. Kira macam tactical lah, it's a tactical move, but it kind of backfired because pada masa itu the throne was empty, so semua orang berebut. And then from the shadows came Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau mendapatkan sokongan daripada PAS, UMNO dan juga Bersatu, dan beliau declare, saya ada majority untuk form government. I have the numbers, it's convincing. Tak lama selepas itu, Yang di-Pertuan Agong melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri kita yang ke-8. Bukan melalui undi rakyat, tetapi melalui perjanjian gelap dan perjanjian kotor under table yang dilakukan di Sheraton Hotel PJ. This government will forever be known as the backdoor government, government yang tak pernah dilantik oleh rakyat. Langkah Sheraton akan kekal dalam sejarah sebagai pengkhianatan yang terbesar oleh ahli-ahli politik yang tak bertanggungjawab. 60 years of fight ended in one night. Pada malam itulah, kerajaan yang dipilih oleh rakyat, yang dinaikkan oleh berjuta-juta rakyat Malaysia, dijatuhkan oleh beberapa individu sahaja. Pada malam itu, di Sheraton Hotel, PJ.